Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Aina Adi Firdaus selaku wartawan anda pada hari ini. Hari ini bertanggalkan 30 April 2025 sedang berlangsungnya Hari Kejohanan Sukan Sekolah bagi peringkat SMK Bukit Kecil Tengah. Sekarang ini sepertinya anda sudah dapat lihat aktiviti perayaan masuk sedang dijalankan bagi semua yang beruniform dan dimasukkan. Mari sama-sama kita saksikan kemeriahannya. Choose will find its way. I know that you'll see it if you come with me. Alright, hey, show you what it's all about. Now we're gonna go all out. Don't gotta sing the blues. Oh yeah. If you ever need me, shout. I'll always be around. Pada kejohanan sukan kali ini, beberapa acara utama telah berlangsung. Dimulakan dengan acara 100 meter yang penuh dengan persaingan sengit, diikuti oleh acara 4x100 meter di mana pasukan-pasukan berlumba untuk memastikan baton berpindah dengan lancar. Seterusnya, acara 200 meter menguji kelajuan dan stamina setiap peserta. Dan akhirnya, acara tarik tali yang memperlihatkan semangat berpasukan dan kekuatan fizikal yang luar biasa. Semua acara ini telah menunjukkan betapa hebatnya atlet-atlet kita dalam bersaing dan usaha mencapai kejayaan. Hari ini merupakan acara pemuncak kepada kejohanan sukan olahraga selepas 2 hari telah diadakan kejohanan sukan fasa 1 untuk beberapa acara seperti lompat jauh, lompat tinggi, merejam lembing dan lain-lain. Tema kejohanan sukan pada tahun ini ialah Bank Malaysia. Setiap rumah sukan memberikan komitmen dalam memenuhi tema tersebut di padang sekolah. Selain acara padang, pertandingan persembahan kreatif juga turut diadakan. Pertandingan ini memberi peluang kepada murid-murid yang tidak menyertai acara sukan untuk mengetengahkan bakat masing-masing dalam senaman sihat. Tahniah kepada Rumah Sukan Merah kerana berjaya memenangi acara tersebut. Sekarang ini saya bersama dengan olahragawan sukan bagi tahun 2025. Lela, apakah perasaan anda apabila digelar sebagai olahragawan pada tahun ini? Perasaan saya alhamdulillah happy lah, sebab pertama kali kan dan akhir tahun untuk sekolah, jadinya saya banggalah dengan diri sendiri. Orang yang bagi semangat pada saya utamanya keluarga lah, yang sokong saya daripada saya tak boleh buat apa-apa, dan apa-apa pun saya berjaya atas sokongan keluarga saya juga, dan kawan-kawan yang bagi semangat juga, cikgu-cikgu yang mengajar saya, dan saya sekarang pun alhamdulillah lah boleh sampai tahap ini. Sukan sekolah pastinya medan yang paling sesuai untuk memupuk semangat kerjasama dan perpaduan dalam kalangan murid. Oleh itu, pertandingan sorakan rumah sukan dianjurkan dan tahniah diucapkan kepada Rumah Sukan Kuning kerana berjaya menambat hati juri dengan sorakan rumah sukan yang mantap. Pada tahun ini, Rumah Merah telah dinobatkan sebagai johan keseluruhan kejohanan sukan sekolah selepas berjaya mengalahkan Rumah Biru dengan beza 7 mata sahaja. Alhamdulillah, Majlis Kejohanan Sukan Tahunan peringkat SMK Bukit Kecil Tengah pada hari ini berjalan dengan lancar. Tahniah kepada semua atlet yang telah memenangi setiap acara yang telah disertai. Semoga kita ini dapat memberikan inspirasi kepada para pelajar untuk kekal maju dan berjaya di masa hadapan. My TV SMK BKT brings everyone together.